masuk bagian perkampungan Islam kan. Mana? Betul ya. Ini hotel yang pernah aku duduk dulu. Masa dulu datang Betong. Ni pasar. Ni pasar. Tadi hotel tadi. Masa aku datang first time, datang Betong. Masa tu zaman-zaman naik taksi lah masuk sini. Pengalaman. Tapi dekat area situ je lah, pekan situ je lah aku jalan-jalan. Tak berani nak pergi jauh-jauh. Ni dah dapat motor. Kita berjalan jauh-jauh lah. Mana mahu dekat makan kat sini. Sini ke bukan sini? Sini kot. Makan dekat sini kot, area sini. Ni tempat aku makan dulu. Ni ada gambar kat situ. Mat pernah dulu makan dekat kedai belakang tadi. Dia pernah makan kat kedai belakang sana. Dengan tengah masak dulu. Ada kedai tu. Oh ya. Tutup apa tu? Tutup. Ni lah dia kalau kamu nak tahu. Dia makan tu. Pasal dekat pasar tu hotel Mat.
Oh. Nampak ke Cina pun bagus negur. Ni pakcik GS tadi, aduh. Benar je lah. Atau kita kecil. Kan dia makan orang macam tu. Apa apa? Okey, kita dah sampai ke Betong Road 410. Jauh pun benar lagi. Haha. Ini dia. Oh ya, aku patut dah kena beli, dah kena buat stiker dah ni. Tengok banyak tengok. Tengok stiker. Mana stiker Mamat Lah? Mana stiker Monkey Rider? Oi, tak boleh jadi ni. Oi. Kena buat. Kena buat. Boleh beli kan? CJ. Senyuman dah pergi 100 corner, 1000 curve. Pergi 100 corner, 1000 curve. Tapi memang tak sampai lagi kan? Dia buat ikhlas sikit. 100 corner kan? 100 corner tapi kena wajib singgah beli makan durian. Kan? Boleh beli dah tu. Itulah datang sini nak beli ni. Boleh bayar pakai duit Malaysia ke? Boleh. Corner. Aku tak buka helmet, malah nak buka kamera. So aku pakai je helmet. Kalau korang ni tengok aku pakai je helmet ni, kamera, so kamera tu kekal. Macam ni aku malah nak buka, nak buka helmet, nak buka kamera. Lepas tu nak pasang balik. So pakai je lah. Okey, daripada tu kita tengok dulu apa yang ada dekat sini. Baju-baju, cap, baju luar. Okey, mark pun ada, mata. Baju-baju. Ada baju, ada ni. Jaket. Ada jaket kat gini. Ada jaket. Betong 410. Road 410. Lepas tu ada baju. Akhir berbalas di depan mata, nampak gadis sayu serasa syurga. Senyumannya lembut layaknya sutra, lelaku hilang tenggelam sekelip mata. Oi Nang, I first time come here Nang. Terusคุณสวัสดีครับ ครับ beli ke nak mengurat? Tak nak balik lah bang. Nak duduk sini boleh ke bang? Boleh. Boleh. Okey, kat sini kita aksesori, kita ada stiker-stiker. Banyak agak stiker. Okey. Ini macam mana orang tampal yang kat atas tu?
Tinggi no, ada orang nampak atas tu. Oh ni. Ada helmet. Bag pada cermin mata. Okey. So, baiklah. Ni kita nak stop dulu, nak tengok dulu nak beli apa. Okey, nanti kita sambung balik.